Hey guys, Assalamualaikum. Selepas berehat panjang ya, selama 2 minggu, kini kembali. Kini kembali. So dalam aku berehat ni, aku banyaklah menghabiskan masa dengan melihat adakah sosial media ini masih menjadi tempat yang sangat relevan untuk bisnes. Sebab asalnya dia adalah social media, tapi bila aku tengok-tengok lama-lama sekarang ni dia dah jadi tempat untuk kita berniaga lah, untuk kita buat brand, kita berniaga lah. Cuma ada satu benda yang bahaya pasal social media ini adalah, kalau kita tengok hari ni, orang lebih gemar bercerita dan mengata dan membuat satu-satu benda yang aku rasa tak tahulah dia orang dibayar ke apa ke, tak pastilah aku kan. Contoh apa sajalah, kan ada benda yang aku rasa haluan kiri ataupun benda yang negatif lah. Contoh kita tengok apa yang berlaku macam kes-kes sumut. Kan ada juga golongan-golongan yang nak komen. Kalau kau tak ada benda yang baik kau komen, jangan komen lah. Kau nak komen benda yang aku rasa tak perlu kot. Pasal artis kahwin atau orang kahwin, ada je korang nak komen. Pasal artis nak bercerai, ada je korang nak komen benda yang tidak sepatutnya. Dia macam gini sebenarnya dalam social media. Dia bukan pasal orang yang post itu sanggup menerima komen atau tidak, tapi dia lebih kepada kenapa yang aku tak faham sangat orang nak komen tu kenapa. Dia macam itulah. Pada aku nampak ada satu button yang kau boleh tekan, not interested. Kalau kau rasa kau tak suka dengan cerita-cerita yang itu, apa sajalah cerita-cerita tu kau tak suka, kau tekan je lah not interested. Jadi dia tak akan keluar lagi dekat dalam kau punya news feed ke, algoritma kau ke, whatever ke. Tapi bila kau search pasal orang itu, contohlah kau search pasal artis yang baru berkahwin, kan, contohlah kan, dia akan keluar lah story-story pasal orang tu. Lepas tu kau meroyan tak tu pasal. Aku bukan backup siapa-siapa, aku tak backup siapa pun. Cuma aku rasa social media ini sepatutnya menjadi satu, dia macam satu kain yang kau corak sendiri, yang kau lukis sendiri. Kalau kau buruk lah yang keluar dekat tempat search kau tu, maksudnya itulah kau. Kalau baiklah tempat yang keluar dekat search itu, maksudnya itulah kau. So fikirkan. Assalamualaikum.